Modan baru saja melancarkan motor terbaru diorang iaitu skuter nama dia Aero E. Skuter ini datangkan dengan dua warna iaitu warna merah dengan warna biru. So kalau kau tengok dekat bahagian depan ni nampak macam skuter elektrik sikit lah sebab terutama dia punya LED ni memang besar dan panjang dan bahagian atas ni bertindak juga sebagai lampu signal. Nak bagi dia punya nampak lebih sporty, so dekat depan ni dia ada banyak kemasan macam carbon fiber. Sama juga dekat bahagian dekat sini. Dia punya rim, dia depan belakang dia guna saiz 14 inci. Untuk depan dia guna disc brake tapi dekat belakang hanya brake drum. Sitting position skuter ni macam biasa je lah. Bahagian depan ni dia ada meter digital, tak ada fancy-fancy, tak ada colour-colour. Lepas tu normal punya switch lah. Ni lampu tinggi, lampu rendah, horn, lepas tu signal dan ni lampu hazard. Lepas tu untuk nak start boleh dekat sini dan dia tak ada keyless punya function. Normal kunci, lepas tu kat sini ada button untuk tekan seat. Kat belah kiri ni ada dua slot USB, satu USB-C dan satu USB-A dan dekat bawah ni ada ruang untuk letak barang. Ruang bawah ni dia punya kapasiti dalam 6.5 liter, tak adalah besar mana, setakat letak baju hujan tu muat lah. Tangki pula 5.5 liter. Engine 4 stroke, 1 silinder, power dalam 9.1 HP dan 9.5 Nm of torque. So untuk motosikal sebesar ni aku rasa tak ada masalah lah. Bahagian belakang pula agak menarik sebab dia punya design tu simple dengan lampu LED macam ni. Lepas tu lampu signal macam ni je lah. Kalau korang berminat, Moda Aero E ni telah pun ada dekat kedai dan harga dia bermula RM5,198.